Cak. Untuk koma warga Ipoh yang nak cari perabot dengan harga yang berbaloi, kualiti pun best, koma kena datang kat sini, New House Furniture dekat stesen 18 je koma. Waktu operasi kat sini bermula daripada 10 pagi sampai 8 malam. Koma boleh waste New House Ipoh stesen 18. Dan lokasi New House Furniture ni betul-betul dekat sebelah McD Pengkalan. Sofa U-shape yang besar dan selesa macam ni, koma boleh custom colour lagi. 3690 je harga dia koma. Memang selesa weh. Storyboard yang macam ni pun kau boleh custom macam mana kau nak. Sofa L-shape yang comel macam ni kau boleh custom colour, fabric, siap dapat 4 bangku lagi. Harga dia 1690 je kau. Ni yang bangku kau dapat. Nah, boleh lepok ramai-ramai mengetik. Pushback fabric sofa. Kau boleh tarik. Harga 1690. Boleh custom colour. Tinggi ni pun kau boleh custom dia punya kaki. Mantap gila dekat New House Furniture ni. Untuk pilihan meja makan pun dekat New House Furniture ni memang macam-macam ada. Apa yang best lagi kat sini, kualiti dengan harga yang kau mau bayar memang kena gila. Dan apa yang gemar pasal New House Furniture ni, dia punya meja makan, kaki dia boleh custom. Kursi meja makan boleh mix and match, macam-macam lagi yang best ada kat sini. Macam awak khabar, kaki meja makan pun kau boleh custom. Nampak macam ni pun lawa kan. Katil untuk budak-budak yang comel lote pun banyak design kat sini. Kau mau pilih design mana yang kau nak. Comel kan. Cantik kan almari ni. Dekat sini pun almari kau boleh custom. Nak besar mana, nak lebar mana, tinggi mana pun boleh. Kau mau khabar je kat 5. Mana nak cari katil 2 tingkat pun ada kat sini. Design pun lawa. Ini yang paling berbaloi kat sini kau. Buy King Free Queen. Dengan harga RM2,999, kau akan dapat katil King, tilam King, katil Queen, tilam Queen dengan 4 biji bantai. Mana lagi kau nak dapat? Memang berbaloi punya harga. Untuk tilam Queen macam ni, Buy Queen Free Queen dengan harga 1490. Tilam pun gebu-gebas kau. Ui.